Ibu ayah semua, masalah tabarruk, masalah barakah. Ada orang dia akan jadi rigid ataupun dia jadi allergic. Bila dia tengok orang pakat pergi ke makam, kubur orang soleh dan seumpama dengan, dia kata ni bahaya ni, kalau dibiarkan boleh jadi khurafat nanti. Perbuatan orang ramai, perbuatan manusia secara umumnya itu bukan dalil agama. Itu adalah perbuatan orang ramai, dia bukan dalil. Dalam kitab Ar-Radul Wafir karya Ibn Nasiruddin Al-Dimashqi, pengarang menulis kisah Ali Abdul Karim Ibn Sirajuddin Al-Baghdadi. Qala Al-Bataihi Al-Muzzi akhbarani bi syai'in gharibin. Qala kuntu syaban wa kanat li bintu hasala laha ramadun wa kana lana i'tiqadun fi Ibn Taymiyah wa kana sahiba walidi wa ya'ti ilaina wa yazuru walidi. Katanya, aku ingin menceritakan sesuatu yang aneh. Ketika aku masih muda, aku mempunyai seorang anak perempuan yang mengalami sakit mata berpanjangan. Kami sekeluarga mempunyai keyakinan terhadap Ibn Taymiyah, yang mana Ibn Taymiyah merupakan sahabat kepada ayahku dan dia sering menziarahi ayahku. Faqultu fi nafsi la akhuzanna min turabi qabri Ibn Taymiyah fa akhulannaha bihi fa innahu tala ramaduha wa lam yufid fiha al-kuhlu. Maka aku terdetik dalam hati, aku akan mengambil sedikit tanah dari kubur Ibn Taymiyah dan menyapukannya pada mata anakku, kerana penyakit matanya telah lama berlarutan. Ubat-ubatan pun tidak memberikan kesan. Fajitu ilal qabri fawajadtu Baghdadiyan qad jama'a minat turabi suraran faqultu ma tasna'u bihadha. Lalu aku pergi ke kubur tersebut dan mendapati ada seorang laki-laki dari Baghdad yang sedang mengumpulkan tanah kubur Ibn Taymiyah dalam beberapa bungkusan kecil. Aku bertanya kepadanya, apakah kamu lakukan dengan tanah ini? Qala akhadtuhu liwaj'il ramadi akhalu bihi auladan li. Dia menjawab, aku mengambilnya untuk merawat sakit mata anak-anakku. Aku akan menyapunya pada mata mereka. Faqultu wa hal yanfa'u dhalika? Faqala na'am wa dzakara annahu jarrabahu fazdatu yaqinan fima kuntu qasadtuhu fa akhadhtu minhu fakahhaltuha wa hiya na'imatun fabari'at. Aku bertanya lagi, apakah ia berkesan? Dia menjawab, benar, ia berkesan. Aku sendiri telah mencubanya. Jawapan itu menambahkan keyakinanku terhadap niatku. Lalu aku pun mengambil tanah daripada kubur Ibn Taymiyah dan menyapukannya pada mata anak perempuanku ketika tidur. Dia pun sembuh.